Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan buku Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri, edisi khas dengan pengenalan oleh Profesor Emeritus Hajah Asmah Haji Omar. Buku karya Pendeta Za'ba sekitar tahun 50-an atau 60-an yang lalu. Muka surat 64 siri yang ke-21. Ke-10. Tiap-tiap seorang Islam, istimewanya orang yang digelar alim atau ulama, tidaklah sayugia berpuas hati dengan bertaklid saja kepada orang lain pada semua perkara agama. Ia ini hanya mengikut dengan tak payah usul periksa dan tak payah disiasat selidik lagi segala kefahaman dan keputusan yang diikut itu. Kebiasaan menerima sahaja dengan tiada dihalusi sendiri dalil-dalil dan alasan-alasan bagi sesuatu fahaman dan keputusan itu dan tiada ditimbangkan dia sendiri dari segala seginya berbanding dengan kehendak-kehendak dan keadaan zaman baru sekarang telah menjadikan ilmu-ilmu Islam membeku, kaku, tiada bergerak dan tiada maju. Dan orang-orangnya sehingga ulama-ulamanya pun ketinggalan dalam medan kemajuan fikiran dan pengetahuan, sebagaimana juga mereka ketinggalan dalam segala medan lain-lainnya. Maka oleh sebab itu sangat-sangatlah mustahaknya dimulai kembali berfikir sendiri. Sebelum diterima barang sesuatu pendapat lama dan keputusan lama yang kita pusakai dari zaman dahulu itu, hendaklah diselidik dan ditinting dahulu tiap-tiap satunya itu sepuas-puasnya. Jikalau didapati betul dan bersetuju dengan kebenaran, barulah diterima, dan jikalau didapati tiada bersetuju dengan kebenaran atau tidak sesuai lagi dengan hal ehwal baru yang telah mengubahkan kedudukan masalah itu sekarang, maka ditolaklah dan dianjurkan fahaman lain yang lebih sesuai tetapi tidak lari atau menyimpang dari tujuan asalnya. Tetapi sudah setentunya selain itu hendaklah diberi lengkap dengan dalil-dalil keterangan dan hujah-hujah alasan yang ada pada kita sendiri pula pada zaman ini dari pihak akalnya dan nakalnya. Kesimpulan akhirnya, bersendirilah seberapa bolehnya baik pada perkara dunia dan pada perkara agama. Pada segala kerja dan amalan buatlah sendiri, usahakan sendiri, jangan bergantung semata-mata kepada usaha dan pertolongan orang. Pada segala ilmu dan fikiran dan kepercayaan, tahqiqkan sedapat-dapatnya dengan pemeriksaan sendiri, siasat selidik sendiri, fikir-fikirkan sendiri dan timbangkan sendiri barang sesuatu apa sebelum ditolak atau diterima. Di mana-mana yang boleh atau perlu berijtihadlah sendiri dengan sepenuh-penuh tenaga dan kebolehan. Istimewa pula apabila berbangkit sesuatu hal yang muskil atau sesuatu masalah baru yang berlainan hal ehwalnya daripada yang sudah-sudah pada zaman dahulu. Risalah ketiga, Kebajikan dan Kejahatan. Bab pertama, fahaman yang luas, erti baik dan jahat. Semua orang biasa mendengar dan menyebut perkataan baik dan jahat. Tahu dan biasa menggunakan perkataan kebajikan dan kejahatan, maupun dalam percakapan hari-hari atau dalam surat menyurat. Tetapi, berapa orangkah yang pernah berhenti sebentar memikirkan apa itu ertinya perkataan baik dan jahat itu? Dan apa dia yang dikatakan kebajikan dan apa pula yang dikatakan kejahatan dengan makna yang seluas-luasnya. Makna dan pemahaman yang sebetulnya daripada perkataan-perkataan itu tentulah akan menepati kehendak-kehendak kebenaran yang suci dan akhlak yang tinggi untuk diperlakukan dalam kehidupan bersama di dunia untuk mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Dalam pada itu,
berapa orangkah pula pernah memikirkan apa sebabnya dan tujuannya kita disuruh berbuat kebajikan dan dilarang jangan berbuat kejahatan? Pada apa-apa bahasa pun, sifat baik atau jahat dan segala sifat-sifat yang termasuk dalam jenisnya masing-masing itu adalah disebut dengan beberapa perkataan mengikut tentangnya atau keadaan maksudnya yang dikehendakkan. Dalam bahasa Arab umpamanya, bermacam-macam rupa baik dan kebajikan yang disebut masing-masing dengan kata-kata seperti khair, hasanah, ihsan, tayyibah, bir, amal soleh, fadilani dan lain-lain lagi. Berbagai-bagai rupa jahat dan kejahatan pula disebut masing-masingnya dalam bahasa Arab dengan perkataan syar, syu, sayyiyah, isim, maksiat, isyan, fusuq, fasad, fahisyah dan fashar, munkar, radilah atau radhail dan lain-lain lagi. Maka begitu juga dalam bahasa Melayu perkataan baik dan kebajikan itu ada bermacam-macam lagi perkataan lain untuk meliputi bermacam-macam corak makna baik seperti bagus, elok, cantik, molek, indah, permai, lain-lain pada berbagai-bagai mafhum dan maksudnya. Sebagaimana perkataan jahat dan kejahatan ada beberapa perkataan yang lain lagi untuk meliputi berbagai makna jahat seperti buruk, busuk, keji dan lain-lain pada berbagai-bagai mafhumnya yang maksudnya pula. Dalam pada itu, walau apapun warna dan coraknya mafhum yang dimaksudkan, bolehlah disimpulkan makna baik itu tiap-tiap yang memberi manfaat zahir atau batin, dunia atau akhirat, serta dipandang mulia dan kepujian pada timbangan akal yang insaf dan siuman. Dan makna jahat itu pula tiap-tiap yang berlawanan dengan baik, tiap-tiap yang memberi mudarat, kerosakan, kerugian zahir atau batin, dunia atau akhirat, serta dipandang cela dan keji pada timbangan akal yang siuman dan insaf pula. Maka yang dikatakan kebajikan itu tiap-tiap perkara yang baik dan kepujian pada tabiat kejadiannya serta mendatangkan baik kepada yang mengerjakannya dan yang mendapatnya. Hanya syaratnya hendaklah mengerjanya dengan penuh tulus ikhlas, dan apabila diperoleh hendaklah digunakan dia dengan betul. Maka boleh juga dikatakan kebajikan itu tiap-tiap perkara yang membawa baik bagi membetulkan kekurangan, sama ada kekurangan diri sendiri, zahir atau batin, atau kekurangan diri orang lain dan masyarakat umum. Adapun yang dikatakan kejahatan pula ialah tiap-tiap perkara yang berlawanan atau berakas kejadian dan yang akibatnya hanya membawa rosak dan kecewa zahir dan batin kepada diri orang yang berbuatnya dan yang diperolehnya. Kerap kali kejahatan adalah juga membawa rosak kepada diri orang lain atau hak-hak orang lain yang dikenalinya di dalam masyarakat dan tubuh pergaulan manusia. Dalam suatu hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, riwayat dari An-Nuwas bin Salman, katanya yang bermaksud, telah kutanya Rasulullah SAW berkenaan dengan kebajikan dan kejahatan. Apa itu? Maka jawabnya, kebajikan itu ialah baik laku perangai dan kejahatan itu sesuatu yang terbenam rahsianya di dalam batin hati engkau dan engkau tidak suka kalau orang tahu akan dia. Cukup setakat ini. Al-Fatihah untuk almarhum Pendeta Za'ba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian, terima kasih.